Walaupun syarikat itu tutup lingkup bankrupt sekalipun. Kita bermula serendah 1 gram. Kenapa kena bermula serendah 1 gram? Sebab saya akan bagi pilihan kepada tuan-puan supaya keluarkan terus emas fizikal ni. Biar ada dekat tangan kita. Bermula serendah 1 gram, saya akan kongsikan cara keluarkan emas fizikal. Itu lebih baiklah, terus kita dapat emas. Tuan-puan, beli emas dapat fizikalnya. Walaupun syarikat itu tutup lingkup bankrupt sekalipun, kita tidak akan terkesan apa-apa. Sebab apa? Sebab kita dah pun memiliki emas fizikal di tangan kita. Sebab tu, emas yang terbaik bukan paling murah. Emas yang terbaik yang berada di tangan kita, berada dalam kawalan kita. Itulah emas yang terbaik. Emas yang terbaik bukan berada dalam akaun, dalam sistem. Itu bukan emas yang terbaik. Sekiranya sistem down apa semua, susah kita. Tak sempat lagi nak keluarkan emas fizikal. Jadi, pastikan tuan-puan selepas ini beli emas biar dapat fizikalnya. Beli emas dapat fizikalnya, kita jauh daripada benda yang bukan-bukan. InsyaAllah nak saya bantu isi bit biru yang saya tinggalkan.